Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Azam bin Abdul Fattah daripada PAI 3. InsyaAllah pada kesempatan kali ini saya akan mengupas satu isu dalam pentadsiran pendidikan Islam, iaitu integriti dalam urus tadbir pengurusan peperiksaan. Baiklah, integriti merupakan teras utama dalam pendidikan Islam yang bukan sahaja diterapkan dalam kandungan pengajaran, tetapi juga dalam aspek pengurusan dan pelaksanaan sistem pentadsiran itu sendiri. Jadi dalam konteks pengurusan peperiksaan, integriti berfungsi sebagai asas kepada keadilan, ketelusan dan accountability dalam menilai prestasi sebenar murid itu sendiri. Walaupun di sana terdapat prosedur pelaksanaan peperiksaan yang telah ditetapkan oleh KPM, namun begitu terdapat cabaran integriti yang masih menjadi isu dalam pelaksanaan peperiksaan subjek pendidikan Islam di peringkat sekolah. Dan fenomena ini tidak hanya memberi kesan terhadap kredibiliti sistem peperiksaan, malah turut mencabar prinsip-prinsip utama dalam pendidikan Islam seperti amanah, kejujuran dan juga itqan ataupun kesungguhan. Jadi, saya akan meneliti isu-isu berkaitan integriti dalam urus tadbir peperiksaan pendidikan Islam, serta saya akan mencadangkan langkah-langkah penambahbaikan yang bersesuaian demi menjamin keutuhan sistem pentadsiran selaras dengan aspirasi pendidikan berasaskan nilai. Untuk bahagian pertama, saya akan fokuskan kepada penyataan masalah ataupun isu-isu yang berlaku dalam integriti dalam urus tadbir peperiksaan. Baik, masalah yang pertama adalah ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan prosedur peperiksaan. Walaupun di sana terdapat prosedur pelaksanaan peperiksaan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, namun dalam konteks mata pelajaran pendidikan Islam, masih wujud ketidakkonsistenan dalam pematuhan guru terhadap garis panduan tersebut. Di mana ada guru yang melaksanakan peperiksaan mengikut SOP dengan ketat, seperti penyimpanan soalan di tempat yang selamat dan pemantauan teliti semasa pemeriksaan dijalankan. Manakala ada pula guru yang masih mengabaikan aspek penting, contohnya pengawasan peperiksaan ataupun pemprosesan markah secara telus. Jadi ketidakkonsistenan ini berpunca daripada pelbagai faktor. Contohnya beban tugas guru, kekurangan latihan berkaitan pengurusan peperiksaan dan kurangnya pemantauan daripada pihak pentadbiran itu sendiri. Jadi hal ini boleh menjejaskan integriti keputusan peperiksaan kerana wujudnya ruang untuk berlakunya kecuaian, ketirisan maklumat ataupun manipulasi skor itu sendiri. Jadi dalam pendidikan Islam itu juga, integriti merupakan nilai asas yang perlu diterapkan dalam semua aspek, termasuk urus tadbir peperiksaan, agar ia mencerminkan keadilan sebenar terhadap prestasi murid itu sendiri. Seterusnya adalah kurangnya latihan profesional berkaitan integriti dalam peperiksaan. Jadi latihan profesional secara berstruktur berkaitan integriti dalam peperiksaan sangat penting bagi memastikan guru-guru memahami tanggungjawab dan etika dalam mengendalikan peperiksaan. Jadi ketiadaan latihan khusus menyebabkan guru ni tidak peka terhadap isu seperti contoh kerahsiaan bahan peperiksaan ataupun pengurusan masa peperiksaan ataupun pemarkahan peperiksaan yang adil. Jadi dalam konteks pendidikan Islam, guru seharusnya menjadi contoh dalam mengamalkan nilai jujur dan amanah dalam melaksanakan peperiksaan. Jadi sebagai contoh lain, seorang guru yang tidak dilatih tentang prosedur pengendalian peperiksaan mungkin membiarkan murid menjawab dalam suasana yang longgar ataupun gagal mengesan salah laku akademik seperti meniru. Jadi keadaan ini mencemarkan integriti peperiksaan dan menjejaskan kepercayaan murid serta ibu bapa terhadap keadilan sistem peperiksaan itu sendiri. Jadi menurut satu kajian daripada Muhammad Noor dan Saharuddin, pengukuhan integriti dalam pentadsiran menuntut kepada pendedahan berterusan melalui latihan profesionalisme guru secara sistematik dan berstruktur, khususnya dalam bidang pendidikan Islam yang mana kita tahu menekankan nilai amanah dan kejujuran. Baik, masalah seterusnya adalah ketirisan dalam keselamatan bahan peperiksaan.
Integriti sistem pentaksiran ataupun peperiksaan sangat berkait rapat dengan keselamatan bahan peperiksaan itu sendiri. Jadi, kebocoran soalan peperiksaan bukan sahaja menjejaskan kredibiliti sistem, malah memberi kelebihan tidak adil kepada sesetengah murid. Jadi dalam konteks pendidikan Islam, kebocoran ini menjejaskan kepercayaan orang awam terhadap kejujuran sistem pendidikan itu sendiri. Baik, kita riset ini biasanya berlaku apabila prosedur operasi standard ataupun SOP tidak dipatuhi sepenuhnya. Sebagai contoh, soalan yang telah disiap di Gubal tidak disimpan di tempat yang selamat, ataupun tidak dihantar melalui medium yang tidak dilindungi. Jadi ini membuka ruang kepada akses tidak sah oleh pihak tertentu. Mungkin ada setengah pihak ibu bapa yang mungkin mempunyai kabel-kabel tertentu ataupun kita panggil kan kabel-kabel, ataupun ada orang-orang dalam, jadi mereka mengakses terhadap soalan-soalan ini secara tidak sah. Kemudian memberikan soalan ini kepada anak mereka, maka anak mereka mendapat soalan bocor. Jadi ini adalah satu sistem yang akan menjejaskan keadilan dan kepercayaan orang awam terhadap kejujuran sistem pendidikan itu sendiri. Dan menurut Sektor Pentaksiran dan Peperiksaan JPN Perlis, aspek keselamatan ni merangkumi pematuhan terhadap penyimpanan, penghantaran serta pengedaran kertas soalan. Jadi kegagalan dalam mana-mana peringkat ini, penyimpanan, penghantaran serta pengedaran kertas soalan ini boleh menjejaskan integriti peperiksaan secara keseluruhan. Jadi sebagai implikasi, murid yang memperolehi keputusan cemerlang hasil daripada kebocoran soalan tidak mencerminkan pencapaian dia yang sebenar. Jadi hal ini secara tidak langsung memberikan kesan negatif kepada prinsip keadilan dan meritokrasi dalam sistem pendidikan Islam. Baik, masalah yang seterusnya adalah beban tugas guru yang berlebihan. Jadi guru pendidikan Islam khususnya dan semua guru secara tidak langsung sering terlibat dalam pelbagai peranan, bukan sahaja mengajar tetapi juga mengurus peperiksaan, aktiviti kerohanian dan pentadbiran sekolah. Jadi ini adalah satu isu yang telah bermain daripada dulu kala sehingga sekarang, di mana guru, ada setengah guru memegang jawatan yang sangat banyak daripada kurikulum, co-kurikulum. Dialah yang pergi keluar sukan, dialah yang buat soalan, dialah SU koko, dialah SU kurikulum, dialah SU peperiksaan. Jadi beban-beban kerja yang berlebihan ni menyebabkan pelaksanaan peperiksaan tidak dapat dijalankan secara teliti. Akibatnya, terdapat guru yang menyediakan soalan dengan tergesa-gesa. Jadi mereka menyemak skrip peperiksaan secara pukan ataupun merekod markah tanpa semakan silang, yang mana boleh menjejaskan ketepatan dan kebolehpercayaan keputusan peperiksaan itu sendiri. Jadi situasi ini menjadikan integriti pengurusan peperiksaan terjejas apabila guru tidak lagi mampu mengurus peperiksaan mengikut etika profesional yang sepatutnya. Jadi dalam pendidikan Islam ataupun dalam nilai Islam itu sendiri, hal ini sebenarnya bertentanganlah dengan prinsip itqan, kesungguhan dalam kerja dan amanah. Jadi ini adalah isu yang telah bermain sejak sekian lama sehingga kini. Baik, masalah seterusnya adalah campur tangan luar dalam keputusan peperiksaan itu sendiri. Jadi campur tangan luar seperti tekanan daripada ibu bapa ataupun pentadbir untuk mengubah keputusan peperiksaan merupakan kita panggil pelanggaran yang serius terhadap integriti peperiksaan itu sendiri. Di dalam mata pelajaran pendidikan Islam yang menekankan kejujuran, keadilan, perbuatan ni menimbulkan konflik etika dalam kalangan guru. Jadi salah satu isu kritikal dalam pengurusan pentaksiran ataupun peperiksaan ialah penyelewengan etika dalam pemberian skor kepada murid. Jadi di sana terdapat kes di mana guru memberikan markah yang tidak realistik ataupun kita panggil mustahil lah untuk seseorang murid itu. Di mana kadang-kadang guru memberikan atas dasar simpati kepada murid yang kurang berkemampuan, contohnya dikesian dengan budak tu, ataupun di bawah tekanan pihak pentadbiran sekolah. Contohnya pihak pentadbiran sekolah menekan guru-guru untuk menunjukkan prestasi akademik yang baik dalam laporan sekolah.
Jadi secara tidak langsung guru apabila merasa tertekan, kadang-kadang mereka merendahkan markah itu ataupun menaikkan markah murid tanpa ada bukti dan hujah yang kukuh. Jadi dalam konteks pendidikan Islam, tindakan sebegini bertentangan dengan nilai integriti, amanah dan kejujuran yang seharusnya diterapkan melalui contoh oleh pendidik itu sendiri. Jadi contoh lain, ada guru yang dipaksa menaikkan markah murid yang prestasinya rendah. Tapi disebabkan ada desakan ibu bapa ataupun pentadbir sekolah untuk menaikkan imej institusi, jadi guru membuat sedemikian. Jadi perkara ini tidak hanya menjejaskan keterusan keputusan, tapi juga membentuk persepsi murid bahawa prestasi sebenarnya boleh diubah melalui pengaruh dan bukan usaha. Mungkin dia boleh fikir, oh aku ada mak ayah yang rapat dengan cikgu ni. Oh mak ayah aku ada jawatan sekian-sekian yang besar dalam kampung ataupun dalam daerah ni ataupun YB ataupun sekian-sekian, maka tak apalah aku buat sambil lewa. Nanti aku boleh suruh mak ayah aku adjust dengan cikgu tu untuk ubah markah aku naik lagi tinggi. Jadi ini bertentangan dengan prinsip meritokrasi yang dipegang dalam sistem pendidikan Islam. Situasi ini juga mewujudkan ketidaktelusan yang akhirnya membentuk budaya tidak sihat dalam kalangan murid yang mula beranggapan bahawa prestasi sebenarnya boleh dibeli ataupun dilindungi. Jadi menurut satu kajian oleh Ismail dan Arifin, mereka membuktikan bahawa campur tangan luar sering menjadi faktor utama kepada tekanan yang dihadapi guru dalam membuat keputusan pentaksiran ataupun peperiksaan. Baik, masalah ataupun isu yang terakhir adalah kelemahan dalam audit dan pemantauan proses peperiksaan. Jadi ketiadaan audit dan pemantauan rapi terhadap proses pengurusan peperiksaan secara tidak langsung menyumbang kepada kelemahan integriti dalam sistem pendidikan. Jadi tanpa pemantauan yang menyeluruh, banyak prosedur penting seperti pengedaran kertas soalan, pemeriksaan skrip dan pelaporan markah akan dilakukan secara sambil lewa. Tidak mengikut prosedur yang ditetapkanlah. Di dalam subjek pendidikan Islam yang mendidik nilai integriti, ketiadaan pemantauan ni boleh membentuk budaya kerja yang longgar dan tidak telus. Jadi ketiadaan sistem audit dalaman yang menyeluruh membolehkan penyelewengan berlaku tanpa kita sedar. Sebagai contoh, guru yang tidak disemak semula pemarkahannya mungkin akan cenderung untuk memberikan markah berdasarkan persepsi tanpa merujuk kepada rubrik yang sah. Mungkin dia fikir, oh aku buat kerja macam ni tak ada orang tengok pun, pentadbir tak tengok pun, tak ada audit dan sebagainya. So, bolehlah aku nak buat sambil lewa lepas ni, bagilah markah. Nampak budak ni, murid ni pandai sikit, bagi lebih. Nampak murid ni, mana-mana kelas tak aktif je, bagi rendah. Jadi, audit luar daripada pentadbir ataupun PPD seharusnya dilakukan secara berkala. Jadi ini untuk memastikan setiap langkah peperiksaan dijalankan secara beretika dan profesional. Jadi ada satu kajian daripada Sani dan Zakaria, mereka mencadangkan agar sistem peperiksaan mempunyai rangka kerja pemantauan yang menyeluruh, melibatkan pemimpin instruksional, kaunselor dan pihak luar seperti pegawai JPN ataupun PPD bagi mengesahkan keabsahan dan kepercayaan skor yang telah diberikan oleh guru-guru itu tadi. Baiklah, tadi saya telah membincangkan tentang masalah-masalah ataupun isu-isu yang berlaku dalam isu integriti dalam urus tadbir peperiksaan. Jadi seterusnya dalam bahagian kedua ini, saya akan membincangkan atau fokus kepada cadangan-cadangan ataupun langkah-langkah penyelesaian yang boleh dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang telah saya bincangkan sebentar tadi. Baiklah, langkah ataupun cadangan penyelesaian yang pertama adalah di sana perlu ada peningkatan latihan profesional guru secara berterusan dalam pelaksanaan peperiksaan. Baik, bagi menangani isu integriti dalam pelaksanaan peperiksaan, di sana terdapat keperluan latihan profesional secara berterusan kepada guru, di mana keperluan ini adalah keperluan yang sangat mendesak lah. Jadi di mana guru perlu diberi pendedahan secara sistematik melalui kursus ataupun bengkel yang khusus mengenai etika dan tata cara pengendalian peperiksaan, termasuk prosedur penyediaan soalan, pengurusan kerahsiaan kertas peperiksaan,
pemantauan Dewan Peperiksaan serta kaedah pemarkahan yang adil dan bebas daripada unsur manipulasi. Jadi sebagai contoh, guru pendidikan Islam yang menguruskan peperiksaan akhir tahun, dia perlu tahu cara memastikan keselamatan item soalan sebelum peperiksaan bermula. Di mana dia perlu pastikan di sana tidak terdapat sebarang kebocoran kepada pihak-pihak tertentu ataupun pihak-pihak berkepentingan yang tidak berkepentingan dan sebagainya. Dalam masa yang sama juga, mereka perlu peka terhadap etika sebagai pengawas peperiksaan. Sebagai contoh, mereka tidak boleh membantu murid menjawab peperiksaan sewaktu dalam dewan, ataupun mereka tidak meninggalkan dewan tanpa pengawasan, dan juga mereka perlu memastikan bahawa peraturan peperiksaan perlu dipatuhi oleh semua orang. Jadi latihan ini juga wajar merangkumi pengurusan integriti dalam pemarkahan. Seperti contoh, mengenal pasti konflik kepentingan ataupun mengelakkan amalan pilih kasih. Jadi elemen seperti simulasi situasi bilik peperiksaan ataupun analisis kes penyelewengan integriti boleh digunakan bagi meningkatkan kesedaran guru tentang akibat kecuaian ataupun ketidakterusan yang berlaku. Ataupun di sana juga terdapat satu cadangan daripada Muhammad Noor dan juga Yusof, di mana mereka mencadangkan bahawa penggunaan platform digital seperti D5 boleh membantu guru untuk mengakses model latihan integriti peperiksaan dengan lebih mudah. Ataupun guru ini juga boleh mengakses latihan-latihan ini dengan lebih fleksibel lah. Mereka boleh tengok bila-bila masa, di mana sahaja, sambil makan boleh, sambil baring boleh, duduk boleh. Dia lebih fleksibel. Dan ini akan memperkukuh budaya profesionalisme dan etika dalam kalangan guru itu sendiri. Baik, langkah seterusnya adalah penyusunan semula tugas guru secara seimbang dan rasional. Tadi kita ada bincang tentang bagaimana kadang-kadang ada setengah guru dia pegang terlalu banyak jawatan. Dia lah SU Koko, dia lah SU HEM, dia lah SU Kurikulum, dia lah yang pegang sukan, dia lah yang pegang pendidikan Islam dan sebagainya. Jadi pengagihan tugas yang tidak seimbang ini akan menyebabkan guru tidak dapat memberi fokus kepada tugas utama sebagai pendidik dan pentaksir. Jadi oleh itu, penting untuk pihak pentadbir ataupun pihak pentadbiran menyusun semula agihan tugasan guru agar mereka, setiap seorang daripada guru-guru mempunyai masa mencukupi untuk merancang, kemudian melaksanakan pentaksiran ataupun peperiksaan dengan lebih berkualiti. Sebagai contoh, seorang guru pendidikan Islam yang turut memegang jawatan seperti guru data, guru SPBT atau penyelaras unit Koko, dia mesti akan rasa susah ataupun menghadapi kesukaran untuk melaksanakan pentaksiran ataupun peperiksaan dengan tumpuan dan teliti. Jadi mereka mungkin tidak ada masa untuk merancang ataupun untuk menghasilkan satu kertas peperiksaan yang lebih cantik ataupun lebih berkualiti ataupun lebih teliti. Jadi mungkin mereka juga akan mengalami stres dan sebagainya. Jadi ini secara tidak langsung boleh menjejaskan kualiti dan integriti data pentaksiran yang dihasilkan itu. Jadi penyusunan semula ini boleh dibuat melalui sistem pengurusan tugas digital ataupun audit beban kerja secara berkala. Jadi tugas sokongan seperti kerja-kerja pentadbiran sebenarnya boleh dialihkan kepada pembantu tadbir ataupun diberikan kepada guru baru yang masih belum mempunyai tanggungjawab akademik yang berat. Baik, seterusnya adalah penambahbaikan prosedur keselamatan bahan peperiksaan. Jadi tadi kita ada membincangkan tentang isu ketirisan bahan peperiksaan. Jadi isu ini sebenarnya boleh dielakkan melalui pemantapan sistem keselamatan berasaskan teknologi dan tata cara logistik yang ketat. Jadi pihak sekolah dan pejabat pendidikan daerah perlu memastikan bahawa semua bahan disimpan dalam tempat berkunci dengan pengawasan CCTV serta log keluar masuk yang lengkap. Jadi sebagai tambahan, penggunaan teknologi terkini seperti contoh kita ada sistem biometrik. Kita boleh guna sistem biometrik ini untuk akses stor peperiksaan
Kemudian kita juga boleh menggunakan sistem pengesanan digital seperti contoh QR code, kod QR pada setiap naskah kertas soalan. Bagi contoh, setiap kertas soalan tu di sana ada terdapat QR code yang kecil mana boleh di-scan sebagai langkah untuk mengawal keselamatan. Jadi semua pegawai yang terlibat juga perlu menandatangani aku janji integriti sebagai tanda komitmen terhadap kerahsiaan dan kejujuran. Jadi semua langkah ini termasuk langkah-langkah digital boleh dilakukan untuk meningkatkan lagi ataupun mengurangkan isu ketertisan dalam peperiksaan. Jadi sebagai contoh lain, semasa peperiksaan pendidikan Islam bertulis di peringkat dalaman, pelaksanaan SOP keselamatan seperti penyimpanan borang markah, pengasingan penggubal dan penyemak soalan serta pengawalan ketat pengedaran kertas soalan sangatlah penting untuk menjamin integriti pentaksiran. Baik, cadangan seterusnya adalah penegasan polisi bebas campur tangan keputusan pentaksiran ataupun peperiksaan. Baik, polisi ataupun garis panduan perlu digubal bagi menghalang sebarang bentuk campur tangan luar seperti pentadbir, ibu bapa ataupun mana-mana pihak tertentu dalam keputusan pentaksiran ataupun peperiksaan itu sendiri. Hal ini sangat penting bagi menjamin kebebasan profesional guru itu sendiri dalam membuat penilaian berdasarkan data, fakta ataupun bukti yang sahih. Jadi polisi seperti ini sebenarnya boleh diwujudkan dalam bentuk perkeliling pentadbiran yang mana perkeliling ini perlu jelas dan disebarkan kepada semua pihak termasuk ibu bapa, guru-guru dan pentadbir melalui taklimat kurikulum sekolah. Jadi guru sebenarnya perlu diberikan perlindungan undang-undang dan sokongan pentadbiran apabila di sana berlaku tekanan daripada pihak luar. Sebagai contoh, apabila guru menilai sah-siah murid yang mempunyai rekod disiplin yang teruk ataupun rekod disiplin tertentu, keputusan penilaian ini sebenarnya tidak boleh diubah hanya kerana ibu bapa tidak berpuas hati. Mungkin ada ibu bapa yang mempunyai jawatan-jawatan tertentu di dalam daerah tersebut. Tapi ibu bapanya adalah seorang yang memegang jawatan yang tinggi dalam PABG. Mereka datang ke sekolah berjumpa dengan guru. Cikgu, saya tak puas hati lah. Anak saya ni sebenarnya tak patut ataupun tak layak dapat markah macam ni. Anak saya sebenarnya tak patut dapat rekod disiplin macam ni. Boleh ke cikgu tolong ubah sikit? Alah, kita kawan-kawan dan sebagainya kan. Jadi adanya unsur-unsur seperti rasuah ataupun unsur-unsur seperti memujuk-mujuk seperti ini kadang-kadang memberikan dilema kepada guru-guru. Mungkin guru-guru terpaksa akur kerana mungkin semua perkara-perkara ataupun program-program sekolah bergantung kepada ibu bapa-ibu bapa tersebut. Jadi ini menyebabkan berlakunya ketidakterusan di dalam pentaksiran ataupun peperiksaan itu. Jadi dengan adanya polisi seperti ini, guru-guru ini boleh berdiri dengan teguh, boleh berdiri dengan sendiri, boleh lebih berani dan yakin dengan keputusan yang mereka buat berdasarkan bukti-bukti dan hujah-hujah yang sahih. Bukan berdasarkan kepada pengaruh-pengaruh luar seperti ibu bapa ataupun pihak pentadbir yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Baik, cadangan yang terakhir daripada saya, daripada kajian-kajian yang telah saya baca adalah pelaksanaan audit berkala oleh Badan Pemantau Bebas. Jadi bagi menjamin integriti dalam pengurusan peperiksaan, pelaksanaan audit secara berkala oleh Badan Pemantau Bebas seperti contoh lembaga peperiksaan ataupun pihak ketiga profesional. Jadi audit-audit daripada pihak pemantau bebas ini sangat penting. Di mana audit ini tidak hanya tertumpu kepada keputusan peperiksaan semata-mata. Maknanya bukan hanya audit terhadap keputusan itu, tapi juga melibatkan semakan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan, termasuk penyediaan kertas soalan, keselamatan bahan peperiksaan, pelaksanaan pengawasan dan juga proses pemarkahan yang dilakukan. Jadi, audit daripada pihak pemantau bebas ini sebenarnya akan menyebabkan ataupun meningkatkan ketelusan audit, di mana kita dapat lihat daripada sebelum-sebelum ini, kes-kes sebelum ini, audit yang dilakukan oleh pihak pentadbir ataupun pihak-pihak
dalaman sekolah kadang-kadang tidak memberikan keputusan yang memuaskan. Mungkin di sana terdapat bias ataupun mungkin di sana terdapat conflict of interest daripada pihak pentadbir itu sendiri ataupun di sana terdapat kecuaian ataupun keculasan, maka ini adalah langkah yang terbaik untuk meningkatkan pengurusan peperiksaan. Baik, kembali kepada audit tadi. Audit ini boleh dijalankan secara rawak ataupun kita panggil sebagai spot check, mengikut jadual berkala ataupun mengikut jadual berkala ke atas sekolah-sekolah dengan meneliti semua dokumen sokongan seperti log penyimpanan ataupun log pengedaran kertas soalan. Kemudian menyemak juga laporan pengawasan peperiksaan serta evidence pelaksanaan pemarkahan itu sendiri. Selain itu, audit juga boleh dijalankan dengan mengadakan temu bual dengan guru dan pentadbir itu sendiri, di mana ia dapat memberikan gambaran terhadap sejauh mana prosedur peperiksaan itu dipatuhi mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Jadi pelaksanaan audit secara menyeluruh ini bukan sahaja dapat meningkatkan tahap accountability dalam kalangan guru dan pentadbir, malah membentuk budaya kerja yang lebih telus dan beretika. Kemudian laporan hasil audit ini sebenarnya wajar dikongsilah secara dalaman kepada guru-guru ataupun pentadbir bagi tujuan penambahbaikan secara berterusan serta sebagai langkah pencegahan terhadap sebarang bentuk ketirisan dan kecuaian dalam pengurusan peperiksaan. Baik, kesimpulannya ataupun secara keseluruhannya, isu integriti dalam urus tadbir peperiksaan pendidikan Islam bukan sekadar cabaran pentadbiran, tetapi juga ia adalah merupakan refleksi kepada sejauh mana nilai-nilai Islam itu dapat diterapkan dalam sistem pendidikan. Jadi ketidakkonsistenan pelaksanaan SOP, ketirisan bahan peperiksaan, beban tegas guru, campur tangan luar serta kekurangan latihan profesional seperti yang telah dibincangkan tadi menunjukkan bahawa integriti masih belum diberi penekanan menyeluruh dalam pengurusan peperiksaan. Jadi bagi menangani isu ini, pelbagai strategi perlu dilaksanakan secara holistik. Antaranya termasuk peningkatan latihan profesional guru secara berterusan, penambahbaikan prosedur keselamatan bahan peperiksaan, penyusunan semula beban tugas guru, pelaksanaan audit berkala oleh badan bebas, serta penegasan dasar bebas campur tangan luar. Jadi usaha-usaha seperti ini bukan sahaja dapat memperkukuhkan sistem pentaksiran yang adil dan telus, tapi ia juga akan memperkasa profesion keguruan selaras dengan nilai-nilai murni yang ditekankan dalam pendidikan Islam. Jadi bagi menjamin kepercayaan masyarakat, ibu bapa, murid-murid serta guru-guru terhadap sistem pendidikan negara, khususnya dalam mata pelajaran pendidikan Islam, maka pemerkasaan integriti dalam pengurusan peperiksaan hendaklah menjadi agenda utama yang digerakkan secara berterusan oleh semua pihak berkepentingan. Okey, di sini saya senaraikan rujukan-rujukan yang telah saya akses, yang telah saya rujuk untuk menghasilkan ataupun bagi membincangkan tentang isu ini. Jadi sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.